Selamat datang. Hari ini kita ada satu topik yang sangat-sangat menarik berdasarkan nota-nota yang anda kongsikan. Ia tentang cengkeh. Ya, cengkeh. Kita semua ada rempah ni kat dapur kan. Tapi nota anda ni macam bagi isyarat yang kita sebenarnya ada harta karun kesihatan yang kita tak pandai nak guna. Jadi misi kita hari ini mudah aja. Kita nak kupas cara guna cengkeh ini betul-betul untuk kesihatan. Bukan setakat untuk masak-masak. Tepat sekali. Apa yang menariknya, cengkeh ni, dia macam wira senyap kat dapur kita. Ramai orang tahu ia berkhasiat, tapi cara guna yang betul, yang selamat, itu yang selalu terlepas pandang. Kuncinya, macam yang sumber anda sebut, terletak pada satu sebatian. Namanya eugenol. Eugenol ni lah sumber kuasa cengkeh. Tapi sebab dia jugalah, kita tak boleh main guna sesuka hati. Hari ni kita akan rungkai semua tu. Baiklah, jom kita mulakan. Kalau nak cari harta karun, kena tahu gali kat mana dulu kan? Sumber anda cakap, semua bermula dengan pilih cengkeh yang betul. Saya ingatkan semua cengkeh sama je. Kenapa kualiti tu penting sangat ya? Oh, ia sangat penting. Sebab kualiti cengkeh tu, dia berkait terus dengan kandungan eugenol dalam tu. Nota anda ada bagi beberapa tips praktikal. Pertama, dan ni yang paling asas, sentiasa pilih cengkeh yang utuh. Yang sekuntum-sekuntum tu, bukan yang serbuk. Sebab bila dah jadi serbuk, minyak pati dia, khasiat dia akan mula meruap, cepat sangat hilang. Jadi, serbuk cengkeh dalam botol tu kiranya lebih untuk rasa je lah, bukan untuk khasiat penuh. Boleh kata macam tu. Untuk kesan kesihatan, yang utuh tu memang pilihan terbaik. Lepas tu, tengok rupa dia. Cari yang warna perang kemerahan, bukan coklat gelap yang kusam. Dia patut nampak macam berisi sikit, tak kering kerontang. Kalau nampak berdebu tu, lupakan je. Tanda dah lama. Dan, ni ada satu tips paling best dari sumber anda. Dia panggil ujian kuku. Ujian kuku? Bunyi macam kerja detektif ni. Macam mana tu? Senang je. Ambil sekuntum cengkeh, lepas tu tekan sikit dengan kuku kat bahagian kepala dia yang bulat tu. Kalau cengkeh tu elok, segar, dia akan keluar sikit minyak, berkilat sikit. Dan bau dia terus menusuk hidung. Itu tanda minyak pati dia masih banyak, masih padat. Kalau tekan je terus jadi habuk, maknanya dah kering sangat. Khasiat pun dah kurang lah. Wah, saya suka tu. Praktikal betul. Boleh buat terus masa nak beli. Okey, katalah kita dah jumpa cengkeh grade A ni. Dah lulus ujian kuku. Sekarang, macam mana nak guna? Nota anda ada 4 kaedah. Yang pertama ni nampak paling direct dan terus terang macam hardcore sikit. Kunyah terus. Ya, betul. Ini kaedah paling cepat dan paling tepat untuk masalah tertentu. Sumber anda cakap kebaikannya untuk kesihatan mulut. Sangat mujarab kalau sakit tekak, sakit gigi atau nafas berbau. Logiknya mudah je. Bila kita kunyah, minyak pati yang ada eugenol tu, dia bebas terus kat kawasan sasaran dalam mulut kita. Oh, jadi macam hantar pasukan khas terus ke lokasi masalah lah ya. Tapi, kejap. Eugenol ni bukan ke bahan yang doktor gigi selalu guna? Tepat sekali. Anda dah faham poin utamanya. Eugenol ni sangat berkuasa sampai ia diguna dalam bidang pergigian sebagai antiseptik dan ubat bius sementara. Jadi bila anda kunyah cengkeh untuk sakit gigi, anda sebenarnya tengah buat rawatan version DIY yang dah diguna berzaman lamanya. Cara yang disyorkan, ambil satu kuntum je. Kunyah perlahan-lahan, biar lumat dan biarkan sekejap dalam mulut. Lepas tu boleh ludah atau telan. Satu kuntum je. Kenapa sikit sangat? Kalau saya sakit gigi teruk sangat, saya kunyah 5 kuntum. Kesan dia 5 kali ganda lagi bagus ke? Atau saya akan menyesal? Anda memang akan menyesal. Ini poin yang sangat-sangat penting. Falsafah lagi banyak lagi bagus tu tak boleh pakai langsung kat sini. Eugenol ni pedas dan dia boleh bagi rasa kebas yang kuat. Lebih daripada satu, dia boleh cederakan tisu lembut dalam mulut. Gusi, lidah, semua boleh rasa pedih. Malah, nota anda ada ingatkan? Kalau tak pernah cuba, mula dengan separuh kuntum je dulu. Bagi biasa. Okey, faham. Kena hormat kuasa cengkeh ni. Tapi sejujurnya, kunyah telus tu mungkin tak semua orang boleh tahan kan? Rasa dia tu. Mesti ada cara yang lebih lembut sikit. Dalam nota anda tu, yang campur madu tu kan? Ada. Dan ia gabungan yang bijak. Kaedah kedua, campuran cengkeh dan madu. Ini pilihan yang hebat untuk batuk dan sakit tekak. Kita dapat khasiat antibakteria cengkeh dan kita dapat sifat menenangkan madu.
2 dalam 1. Caranya, tumbuk 1 ke 2 kuntum cengkeh sampai jadi serbuk, campur dengan 1 sudu teh madu asli, lepas tu telan je. Madu tu bukan je tambah khasiat, dia tolong macam salut tekak tu. Jadi rasa pedas cengkeh tu kurang sikit. Itu bunyi dia sedap sikit. Kombinasi klasik. Sekarang, saya perasan 2 kaedah pertama ni fokusnya lebih pada mulut dan tekak. Macam mana kalau kita nak khasiat cengkeh ni untuk satu badan? Untuk penghadaman ke? Di situlah teh cengkeh masuk kan? Betul. Kaedah ketiga, teh cengkeh. Ini cara untuk dapat manfaat sistemik. Maksudnya, untuk seluruh badan. Dia menenangkan, bagus untuk perut kembung dan khasiatnya lebih senang serap bila dalam bentuk cecair. Cara nak sediakan dia pun ada seni sikit. Tumbuk ringan 2 ke 3 kuntum cengkeh. Tak payah lumat, sekadar bagi dia pecah sikit je. Nak bagi minyak dia senang keluar. Okey, lepas tu masukkan dalam cawan, tuang air panas, tapi nota anda ada sebut pasal suhu air, bukan air yang betul-betul menggelegak. Kenapa pula? Ini satu lagi butiran penting. Air yang terlalu panas, yang baru lepas mendidih tu, dia boleh rosakkan sebahagian sebatian aktif dalam cengkeh. Jadi, lepas air mendidih, biar dia sejuk sikit dalam seminit 2. Lepas tu baru tuang. Kemudian tutup cawan tu. Biar terendam dalam 5 ke 10 minit. Tapis dan minum masa suam-suam. Menariknya, ada sains di sebalik cara bancuh teh rupanya. Nota anda ada juga cadangan untuk macam naik taraf teh ni kan? Ya, ini bahagian yang seronok. Anda boleh ubah suai, tambah beberapa hiris halia untuk kuatkan lagi kesan pada penghadaman. Atau, masukkan sebatang kecil kayu manis. Boleh bantu kawal gula dalam darah. Jadi, macam minuman kesihatan peribadi anda. Hebat. Dan kaedah terakhir, cara paling mudah yang mungkin kita semua dah buat pun tanpa sedar. Guna dalam masakan. Ini kiranya mod mudahlah untuk dapatkan khasiat cengkeh sikit-sikit setiap hari. Masukkan beberapa kuntum dalam sup, kari, gulai. Masa masak perlahan tu, khasiat dia akan meresap dalam kuah. Cara yang bagus untuk pendedahan konsisten, tapi dos rendah. Cuma, ada satu peringatan penting dalam nota anda. Jangan tergigit. Saya pernah kena masa makan kari. Ya tuan, rasa dia macam letupan kimia dalam mulut. Boleh hilang selera satu hari. Tepat sekali. Semua orang pernah rasa kan? Jadi, nasihat dari sumber anda tu jelas Kalau guna cengkeh utuh, kira berapa biji masuk dan keluarkan balik sebelum hidang. Kesian kata tamu kita nanti. Setuju sangat. Okey, kita dah bincang 4 kaedah. Sekarang, jom kita gali lebih dalam. Kita dah sebut pasal eugenol banyak kali. Nota anda letak dia ni macam watak utama. Boleh terangkan sikit, kenapa sebatian ni istimewa sangat? Eugenol ni lah sebabnya kenapa cengkeh bukan rempah biasa. Ia sebatian, aerofenolik. Dialah yang bagi cengkeh ni hampir semua kuasa perubatannya. Kajian-kajian yang dirujuk dalam sumber anda sahkan eugenol ni ada sifat antioksidan yang sangat kuat. Anti radang, antibakteria. Sifat antibakteria dia lawan kuman dalam mulut. Anti radang pula kurangkan bengkak dan sakit. Antioksidan lindungi sel badan kita. Jadi, kalau saya faham betul, kunyah tu macam tembakan eugenol terus ke sasaran. Teh pula macam sistem penghantaran berperingkat ke seluruh badan. Betul tak faham saya tu? Pemahaman yang sempurna. Anda dah nampak gambaran besar dia. Setiap kaedah tu strategi berbeza untuk hantar eugenol ke tempat yang perlu. Tapi, sebab eugenol ni sangat berkuasa, dia macam pedang dua mata. Di sinilah bahagian amaran keselamatan dalam nota anda jadi sangat-sangat penting. Ini bahagian yang saya rasa semua orang wajib dengar. Kuasa datang dengan tanggungjawab kan? Walaupun untuk rempah. Nota anda ada senarai amaran yang jelas. Jom kita perincikan satu-satu. Pertama, dos. Macam kita bincang tadi, dos harian yang disyorkan sangat rendah. Cuma 1 hingga 3 kuntum sehari. Itu je. Kalau ambil lebih, boleh bebankan badan, terutamanya hati. Boleh jadi loya, cirit-birit. Kedua, kumpulan khusus. Wanita hamil, ibu menyusu dan kanak-kanak kecil. Dinasihatkan untuk dapatkan pandangan doktor dulu sebelum amalkan cengkeh ni setiap hari. Lainlah kalau guna dalam masakan biasa. Macam mana dengan interaksi ubat?
Ini ramai orang tak ambil peduli bila bab herba dan rempah ni. Ini sangat kritikal. Sumber anda tekankan cengkeh boleh berinteraksi dengan ubat pencair darah macam warfarin. Sebab eugenol sendiri ada sikit kesan mencairkan darah. Kalau digabungkan, risiko pendarahan boleh meningkat. Ia juga berpotensi kacau ubat kencing manis. Jadi mesej dia jelas. Kalau anda ambil apa-apa ubat preskripsi, terutamanya untuk dua keadaan ni, wajib bincang dengan doktor dulu. Jangan pandai-pandai. Baik, itu sangat jelas. Satu lagi amaran keras yang saya nampak dalam nota tu, pasal minyak cengkeh. Botol kecil yang orang jual kat farmasi tu, mesti ramai fikir itu cara lagi senang, lagi pekat nak dapat khasiat. Dan itu satu kesilapan yang bahaya. Nota anda bagi amaran paling pegas pasal ni. Minyak cengkeh adalah ekstrak yang sangat pekat. Ia tak selamat untuk ditelan. Kalau telan, walaupun sikit, boleh rosakkan hati dengan teruk. Boleh jadi toksik. Ia hanya untuk kegunaan luaran yang terhad. Macam sapu sikit kat kapas, letak kat gigi sakit. Itu pun kena cairkan. Jangan sesekali telan. Okey, mesej diterima dengan jelas. Guna kuntum, bukan minyak. Jadi, lepas kita dah bincang semua ni, kaedah dan amaran, apa kesimpulan utamanya? Macam mana cara terbaik untuk anda mula amalkan cengkeh dalam rutin harian? Kalau kita rumuskan semua maklumat ni, kesimpulannya bergantung pada matlamat anda. Kalau nak kesan segera untuk masalah setempat, macam sakit tekak tu, mengunyah satu kuntum tu cara paling berkesan. Minyak dia terus kena kat mana yang perlu. Dan kalau matlamatnya lebih kepada kesihatan umum, antioksidan ke sokongan penghadaman. Untuk itu, minum sebagai teh adalah kaedah yang lebih baik. Dia benarkan khasiat tu diserap perlahan-lahan dan diedarkan ke seluruh badan. Tapi, kunci utama yang disebut berkali-kali dalam sumber anda tu ada dua perkataan. Kesederhanaan dan konsistensi. Bukan pasal ambil banyak sekali-sekala, tapi amalkan secara konsisten setiap hari dalam dos yang kecil dan selamat. 1 hingga 3 kuntum sehari, itu dah cukup. Cukup sangat dah. Kesederhanaan dan konsistensi. Nasihat yang baik untuk semua benda pasal kesihatan. Kan? Ini satu kupasan yang sangat jelas, sangat praktikal. Kita dah tahu cara pilih cengkeh dengan ujian kuku. Kita dah belajar 4 teknik berbeza dan paling penting, kita faham peraturan keselamatan, terutamanya pasal dos dan bahaya minyak cengkeh tu. Betul. Dan perbincangan kita hari ini sebenarnya dia buka satu soalan yang lebih besar untuk anda fikirkan. Kita dah tahu yang sebatian aktif dalam cengkeh, eugenol ni, bukan setakat petua orang lama. Ia sangat mujarab sampaikan sains moden, terutamanya pergigian, guna secara aktif sebagai antiseptik, sebagai ubat tahan sakit. Ya, ia sains yang diguna pakai, bukan lagi sekadar kepercayaan. Tepat sekali. Jadi, ini bawa kita kepada soalan terakhir untuk anda renungkan. Macam mana fakta ni ubah pandangan anda pada rempah ratus lain kat dapur tu? Adakah kunyit, halia, lada hitam, kayu manis? Adakah semua tu nampak macam penambah rasa je sekarang? Atau adakah anda mula nampak setiap balang rempah tu sebagai sebuah farmasi kecil? Yang mana setiap satunya sembunyikan potensi kesihatan yang luar biasa yang cuma tunggu untuk kita terokai dan gunakan dengan cara yang betul dan selamat.